Apa maksud lepas sign loan agreement, pihak bank akan value rumah? Kena bayar untuk itu ke? Selepas anda sign bank letter offer, anda kena sign bank loan agreement dengan peguam. Selepas tu, jika anda beli rumah atau refinance rumah, valuer bank akan menghubungi anda untuk buat site visit rumah. Saya Melissa, saya bantu buat refinance dan loan rumah. So, anda pun boleh set appointment dengan valuer tersebut. Pada hari tersebut, dia akan datang tengok rumah, ambil gambar, interview sikit anda. Proses pun mungkin ambil dalam 10 hingga 15 minit sahaja. Jika rumah anda banyak renovasi dan rumah besar, mungkin dia perlu masa sedikit. Lepas valuer site visit rumah tu, valuer dia akan hantar valuation report ke bank. Selalunya mungkin ambil masa dalam 2 hingga 4 minggu. Cost valuation ni memang berbayar. Tapi kalau awal-awal korang dah inform banker untuk masukkan dalam pinjaman, maka korang tak payah bayar valuer. Tapi kalau korang tak masukkan dalam pinjaman, maknanya korang kena direct bayar kepada valuer tersebut. Fees untuk valuer pun dia ada scale fees. So dia akan tengok nilai harta anda, semakin tinggi nilai harta, semakin tinggi valuation fee.